Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Ani Zafirah binti dari Farouk, wakil daripada TVPSS, kini berada di Majlis Penutupan Bulan Kemerdekaan SMK Gombak Setia pada 26 September 2025. Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi untuk mencapai kebersihan kawasan sekolah dan bekerjasama dengan para pengawas. Ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu pada hari ini akan itu sumpah wajah berdaulat di bendera wawasan merah putih biru kuning. Interview bonda kita pada hari ini. Okey bonda, apakah pandangan bonda tentang sambutan Majlis Penutupan Bulan Kemerdekaan ini pada tahun ini? Baik, terima kasih anak. Bonda sebenarnya sangat kagum, sangat gembira hari ini dengan sambutan yang disediakan oleh guru-guru, penyertaan oleh murid-murid, penyertaan oleh guru-guru, semua meriah dan menunjukkan semangat patriotik ada dalam diri kita. Dan lebih penting daripada itu, apabila bonda tengok anak-anak boleh menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku, lagu negeri Selangor, lagu-lagu patriotik dengan sangat bersemangat, itu semua adalah satu cara untuk kita meluahkan rasa cinta kepada negara. Tahniah anak-anak Sebakti. Ya, betul bonda. Okey, soalan kedua pula, sebagai pemimpin sekolah, apakah peranan yang bonda mainkan dalam memastikan sambutan kemerdekaan berjalan dengan lancar? Bagus soalan ni. Jadi sebagai pengetua yang memimpin sekolah, tentulah sambutan-sambutan seperti ini kita tidak boleh buat secara ad hoc atau tiba-tiba. Mesti melalui perancangan. Jadi di peringkat pentadbiran kita telah merancang sambutan, contohnya sambutan kita pada hari ini telah dirancang awal daripada awal tahun lagi. Apakah pengisian-pengisian yang sesuai, yang boleh menarik minat murid, menarik anak-anak Sebakti untuk sama-sama menyambut dengan penuh semangat. Jadi perancangan penting, kerjasama guru-guru sebagai pelaksana sangat penting. Tahniah kepada jawatankuasa pelaksana kita. Okey bonda, untuk soalan ketiga pula, bagaimanakah pihak sekolah dapat menerapkan semangat cinta akan negara tidak terhad pada bulan Ogos dan September saja? Ya, tepat sekali soalan ni sangat bagus. Sebenarnya semangat patriotisme, cintakan tanah air kita, cintakan agama, bangsa dan negara kita ni bukan bermusim. Kita tak boleh menyambut hanya pada bulan Ogos. Sebenarnya daripada awal lagi, setiap hari kita datang ke sekolah, semangat patriotisme tu memang dah perlu ada. Macam bonda ucap tadi, anak-anak kena jadi warga negara, pewaris generasi negara yang kita cintai ini mula dengan diri sendiri. Sebab tu dalam setiap ucapan bonda, apabila bonda berjumpa dengan anak-anak di kelas dan sebagainya, sentiasa bonda sebut cinta diri sendiri untuk cinta negara. Bila negara kita perlukan generasi remaja yang maju, yang berilmu, yang bersasiah baik. Jadi itulah peranan anak-anak di sekolah. Banyak program yang kita buat yang ke arah memupuk sasiah yang baik, memupuk semangat jati diri, jadi anak baik lagi cerdik. Banyak yang kita susun melalui semua unit, sama ada unit kurikulum, unit HEM, unit core kurikulum seperti hari ini kita terapkan sepanjang tahun. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, soalan terakhir bonda, apakah pesanan atau kata-kata semangat bonda kepada semua murid dan warga sekolah sempena penutupan Majlis Bulan Kemerdekaan pada tahun ini? Okey, jadi harapan bonda untuk anak-anak Sebakti yang dikasihi. Sebenarnya kasih sayang bonda kepada anak-anak ni merentasi bukan hanya di sekolah.
bonda sebenarnya dan guru-guru lah melihat sebenarnya jauh ke depan, masa depan anak-anak. Jadi jati diri kena kuat, sayangi diri, sayangi keluarga ibu bapa yang selalu bonda pesan. Sebab kalau jati diri kita kuat, kemana pun anak-anak pergi selepas tamat persekolahan, insya-Allah anak-anak akan jadi anak yang hebat, yang cemerlang untuk Malaysia yang kita cintai. InsyaAllah. Okay, terima kasih Bonda kerana Sama-sama. dapat luangkan masa dengan kami Barisan TV PSS. Itu saja daripada kami hari ini. Terima kasih. Kesimpulannya hari ini kita perlulah menerapkan sifat patriotisme tu dalam diri sendiri. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami Barisan TV PSS SMK Gombak Setia.